Assalamualaikum and hai semua. So hari ni saya akan kongsikan peringkat pergi kelas. Let's go. Okay, so first kali kalau pergi kelas, pakai toner, moisturizer and sunscreen. Lepas dah prep semua, kita lukis kening. Tapi macam ni kening dah ada, so kita boleh skip that part. Dan kening ni tak selalu ada, maksudnya sometimes lukis, sometimes tak. So optional, nak lukis, lukis. Kalau tak lukis, tak apa. So bila pergi kelas kita nak simple dan cepat. So kita hari ni kita akan pakai compact powder je daripada Skin TV, kod 01 vanilla. So kita akan ratakan dia satu muka. Ambil sikit, lepas tu kita taruh. Yes, taruh je. Supaya kita sekatakan tona muka, so tak ada nampak macam pergi kelas macam agak tidak sihat ke, ataupun nampak mengantuk sangat ke, ataupun muka nampak kusam sangat ke. So dia membantu untuk menampakkan kita lebih bermaya. Lagi-lagi kalau kelas pagi kan, betul? So ratakan ke seluruh muka. Pastikan tengok je kat cermin. Okay, separuh muka dah siap. So be right back. Okay, so satu muka dah rata dengan bedak compact tadi. So sekarang kita akan pakai blusher. So blusher ni pakai powder blush je. So setiap kali macam dah lama sikit kan, colour akan kurang pudar kan. So touch up lah. So ni ratakan sahaja sampai colour dia nampak sikit. Ni tak nampak, asal ada colour sahaja. Janganlah pakai sangat kecil. Suka hatilah nak pakai macam mana pun. So macam just kembalikan dia natural colour, macam merah-merah gitu kan. Macam tu, nampaklah beza sikit kan. Tapi kalau yang tak suka pakai blusher, suka hatilah. Nak pakai ke tak pakai ke, tak halang. Muka andar, tanggungjawab andar. Rata-ratakan kat tepi ni juga supaya tak nampak kosong. Tepi-tepi kening tu je. Nak letak kat kelopak mata sikit pun boleh, macam tu. Gosok macam tu. Dia tak nampak sangat pun, so jangan risau nampak banyak ke apa. Dalam kamera mungkin tak nampak sangat colour, tapi daripada depan adalah colournya. So kalau mungkin kalau nak pakai blusher, boleh pakai blusher yang agak macam mungkin ada shimmer sikit, so that kita ada glow itu. Tapi kalau tak nak, takut nampak texture sangat, boleh fokus on matte blush lah. Okay, so blusher dah siap. So kita akan pergi ke next step, which lipsticks. So lipstick, for lipstick kita akan pakai this lipstick by Wardah, Color Fit Lip Mousse Velvet Matte, dan kod 08 Brown Creator. Nampak ke? Tak nampak? Tidak apa, tak nampak. So kita akan pakai dia. So makeup dah siap. Itu saja daripada saya. Bye. Jangan lupa cuba. Bye.